Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Perkongsian berikutnya adalah bagaimana kita nak melukis butterfly wharf assembly ni. Okey, ini adalah bentuk 3D dia. Jadi kita kena lukis butterfly wharf assembly dan unit ni adalah dalam mm. Okey, baik, saya mulakan dengan melukis circle 140 dan 194. Okey, start to the sketch pada plane exact circle. Okey, radius dia 140. Baik. Kemudian satu lagi circle. Diameter 194. Okey, selesai. Kita finish sketch. Kita extrude. Okey, profile ini ketinggiannya adalah 225 ke bawah. Saya pilih untuk ke bawah lah. 225. Okey, selesai. Seterusnya di sini saya ada permukaan butterfly wave assembly ni. Kita nak lukis ni. Kemudian kita lukis dahulu dia punya coupling ke atas ni. Ada 3. Jadi kita lukis satu je. Caranya adalah saya sketch di atas permukaan ni. Okey, saya lukis dahulu satu circle di atas garisan ni. Dan R-nya 50. Kemudian saya constrainkan vertical, horizontal garisan ni dan titik ni. Maksudnya dia supaya dia duduk di tengah-tengah lah. Okey, kemudian jarak di antara center ni 175. Daripada center ke center ni 175. Jadi garisan tu dah berubah warna hitam, maksudnya dia fully constrained lah. Seterusnya saya project 3D geometry curve ni. Dan saya lukis garisan daripada sisi ni ke bawah lah. Coincident dengan ujung tu. Okey. Baik. Kemudian di tengah-tengahnya ada lubang, diameternya 47. Kita lukis terus. 47. Okey, hitam semua, fully constrained. Kita finish sketch. Jadi kita nak extrude garis ni 2. Dia berlubang tengah dia. Okay, extrude. Okey, 1 2 3. Dan ketebalannya adalah 32. Okey, siap. 1. Dan bagaimana kita nak jadikan 3? Kita pilih extrusion tool ni. Kita pilih circular pattern. Okey, rotation axis je. Kita klik je permukaan melengkung ni. Bilangannya adalah 3. 3. Okey, selesai. Kemudian kita juga boleh patternkan dia ke bawah untuk nak buat yang sebelah bawah sebab dia ada atas dan bawah. Kita pattern kan. Directionnya adalah pada pasi. Okey. Kita klik je permukaan ni, dia ke bawah. Jaraknya adalah tinggi ni 225 tolak 32. 225 tolak 32. Okey dah. Siap, satu lagi kat bawah tu. Dan pattern ni kita boleh kita pattern kan balik, boleh tak? Okey, boleh. Okey, rotation axis-nya ini. Bilangannya 3. Okay, selesai. Okey, kita dah siap kita punya coupling tepi ni lah. Okey, berikutnya adalah kita nak lukis face ni. Jadi cara nak lukis face tu saya kena cari dia punya default plane. Ni default plane yang menegak. Contohnya adalah XY plane. Saya visible kan dia.
kemudian sketch ni dia berada di hadapan daripada center ni 160. Maka saya kena buat offset plane. Plane ni kita offsetkan 160 kat depan tu. Betul tak? 160 Okey, baik. Dah dapat satu plane yang baru di hadapan ni, dan yang plane asal tadi kita boleh visiblekan semula lah. Kita sketch di atas plane tersebut. Okey, di tengah-tengahnya ada satu circle. Diameternya adalah 200. Circle di tengah-tengah ni 200. Okey. Dan bagaimana kita nak bagi dia fully constrained? Nanti kita buat dia boleh base atas ni ke center 112.5. Okay, jadi circle kita ni masih boleh bergerak ke kiri dan kanan. Jadi kita kena, saya cuba vertical kan, ataupun horizontal titik ni dengan titik ni. Okey, jadi dia fully constrained lah. Kemudian kita buat yang tu dulu, dan kita extrude. Profile ni reverse direction, termination dia adalah to next, menyentuh solid ni, to next. Okey, dan kita visiblekan plane ni. Kita sketch di atas permukaan ni, kita buat hole ni. Okey, kita buat point. Okey, di sini juga seperti tadi, kita verticalkan point ni dengan reference. Dan dimension, jaraknya daripada sini ke sini. Okey, dia duduk di atas circle BCD 150. Okey, buat circle daripada center ni 150. Circle. Okey, dan kita nak circle ni dengan circle ni dia sepusat, concentricity, duduk center. Okey, kemudian kita ada satu point di sini. Okey, buat point di situ lah untuk kita buat hole lagi. Dan garisan ni kita boleh convert kepada construction. Kita right click garisan ni, construction. Jadi dia tak jadi objek lain lah. Finish sketch. Kita pilih arahan hole. Okey, hole tersebut adalah diameter 20.3. Kedalamannya 15. Okey, kita nak dalam mm 20.3 mm 20.3 kedalaman dia. Kita ada distance 15. Okey, siap. Satu hole. Kenapa hole ni jadi double je tu? Okey, kita buat semula hole ni. Ada masalah dekat hole tu. Dia punya, kita jangan delete dia punya sketch. Oh, ada dua ni, 2 point ni. Okey. Jadi dia select kedua-dua point tersebut. Jadi saya delete point ni. Kita pakai point ni,
point duduk BCD 150. Hole. Okey, 20.3 dalam 15. Okey, siap satu hole. Kemudian hole ni kita boleh pattern kan dia. Okey, rotation axis kita select face ni. Bilangannya 3. Okey, siap. Kemudian di tengah-tengahnya ada lubang. Kita ada counter bore, diameter 100. Kita buat satu circle 100. Concentricity kan dia. Okay, finish sketch. Kita extrude cut. Okay, ni kedalamannya 25. Okay, kemudian sketch lagi kat dalam ni. Ada lagi satu circle. Concentricity circle ni dengan circle luar. Dan diameter dia adalah 56.2. Finish sketch, tembus, extrude, reverse direction. Okey, kita tambah sikit 50. Lagi dia tembusnya. Okay, tembus Okey, selesai bahagian hadapan. Okey, kat belakang ni dia ada bonggol ni pula. Okey. Jadi bagaimana kita nak lukis bonggol tersebut? Kita buat plane. Sama macam tadi juga. Kita pilih plane. Plane YZ ni kita visible kan, sebab kita nak buat bahagian belakang ni. Kemudian kita offset ini ke belakang negatif lah. Okey, jarak daripada center ni adalah 160. Jadi ini jarak ni 325. 325 tolak 160. Okey, 325 tolak 160. Okey, enter. Okey, cuma jarak dia adalah negatif lah. Okey, negatif. Kat depan tu negatif. Negatif dalam kurungan. Ini saya buat rumus terus kat sini lah. Okey, baik, selesai. Ada plane kat belakang ni. Saya hide kan. Saya sketch di atas plane ni. Okey, kita buat circle. Okey, jadi circle kita yang belakang ni diameternya adalah 75. Okey, dan kita nak dianya concentricity view saya tukar kepada wireframe, supaya saya boleh trace circle kat luar ni lah. Sketch balik concentricity bulatan ni dengan bulatan ni. Okey, finish sketch, tukar balik view kepada shaded view ish. Okey, dan kita boleh hide kan jika tak perlu. Okey, kita extrude. Okey, ini reverse direction up to next. Okey, dapatlah. Dan kemudian daripada depan ni sampai belakang ni 310, lubang yang kecil ni. Okey, kita sketch kat permukaan depan ni. Buat satu circle.
ataupun circle tu sebenarnya sama besar dengan circle yang kecil ni. Kita project geometri je circle kecil ni. Okay, finish sketch. Kemudian kita extrude. Okay, cut. Jaraknya 310. 310. Okay, jadi tembus sampai belakang tu lah. Okey. Mana lagi? Ya, jadi selesai kita punya butterfly wire assembly.